Paste balado ni kita buat sendiri. Masak lebih kurang dalam 3 ke 4 jam. Kat sini kita tak pakai freezer yang itulah kan, tahu kan. Biasa standard kalau tempat lain akan bagi lebih kurang dalam 170 ke 80. Tapi pasta kat sini kita nak bagi korang kenyang. Bagi 200 gram. Teknik memasak nasi goreng mestilah goreng telur dulu. Ni saya rasa macam sedang kelas Sedang kelas. Inilah signature selang ulam fried rice dengan chicken chop. Ilham daripada nasi kerabu. Orang selalu pelik datang, kenapa nasi warna biru dia? Adakah avatar? Bukan. Nasi ni kita masakkan dengan bunga telang. Goreng nanti tak adalah jadi kalau biru. InsyaAllah rasa dia saya bagi tips sikit. Kalau untuk buat nasi goreng, you all kena pakai nasi semalaman. Paling cantik. Kena sejukkan. Ada tak benda melekat? Inilah punca kenapa kita masak telur tadi. Telur tu adalah satu enzim yang membuatkan kuali kita takkan melekat. Itu info yang menarik. Itu info menarik. Info yang menarik. Walaupun makan, kena pandai. Betul. Kalau nak belajar kat sini boleh? Boleh, alhamdulillah. InsyaAllah kita ada cooking class. Siapa yang berminat boleh datang ke Chef Cafe, jumpa saya. Chicken chop crispy. Nasi gorengnya penuh berperisa. Sedap, wajib cuba. Ini pula portion dia banyak. Irisan daging pun besar, puas hati. Daging dia chewy tapi tak liat. Walaupun belado tapi sikit je pedas dia. Kuah buttermilk ni best. Tak berapa pekat, tak berapa cair. Rasa pula buttery, milky, creamy. Ada pula pedas-pedas sikit. Sedap ya. Sini pun ada tiramisu. Lembut, berkrim. Tak terlampau manis. Cukup rasa kopi. Marvelous. Yang teringin nak makan scone, tak payah pergi Cameron. Sini pun ada tau. Okay, selain daripada itu, kita ada beverage signature kita iaitu kopi talam gula Melaka. Inspirasi daripada kuih talam. Kelainannya kita pakai kopi lokal, kita pakai santan dan kita pakai gula Melaka. Korang rasa macam mana kombinasi tu macam mana? Kalau nak tahu kena datang lah.